Seal 6 Ambient Light. Bolehlah datang cuba test drive. Ada pedal shift, ada sistem auto cruise control. Dekat atas ini adalah sunroof, space dia. Guys, kita lihat daripada tepi kan, ini adalah kereta model. Tengok dekat sini macam model apa? Tapi ini adalah warna biru. Okey. Ini adalah BYD Seal 6 EV. Okey. Tengok kepala dia. Ada macam semacam tak? Okey, semacam dengan apa? Boleh komen dekat bawah. Okey, lepas tu kita boleh tengok masih ada ACC semua bagi. Ini adalah kereta high spec lah untuk ini. Boleh lihat tak? Dekat tepi sisi kita masih ada shaping dekat sini, bawah sini. Lepas tu dengan atas. Okey, lepas tu yang version ini tayar dia pakai Westlake. Okey, 18 inci. Okey, lepas tu kita boleh lihat 360 kamera, lepas tu dengan sunroof, masih ada. Ini masuk adalah high spec lah. Okey, kita boleh lihat dekat dalam. Ini interior dia. Interior dia ada ambient light, ada semacam, tengok. Okey, lepas tu bolehlah datang cuba test drive. Dekat sini dia juga ada pedal shift. Dekat control start dia juga pakai pedal shift. Lepas tu ada sistem auto cruise control semua bagi. Lepas tu ini screen dia pun bagi 12.8 inci dengan wireless chargers. Okay. So kita boleh lihat dekat atas ini adalah sunroof. Jangan risau, ini boleh tutup. Okay. Shade dia boleh tutup. Lagipun dekat sini dia boleh letak spek mata. Okay. Jadi kita belanjak sikit, buka sunroof. Okay. Bukan sunroof. Dia boleh buka sampai separuh. Okay. Lagi? Sampai sini sajalah. Okay. Kita boleh lihat dekat dia punya barrel skip. Nampak tak? Tebal tak? Untuk ni. Dia punya bucket seat pun sangat sedap dengan 8-way adjustment. Termasuk ni. Lepas tu ketinggian depan dengan ni. Okay. Kita boleh lihat dekat belakang sini masih ada dua aircon. Kiri kanan dengan bawah ada charge. Okey, dekat sini boleh letak. Lagipun kita boleh lihat dekat belakang. Lampu dia jenis macam ni. Ini adalah Sears 6. Okey, lepas tu kita lihat dekat boot space dia. Dalam dia ada 460 boot space. Okey, cukup tak? Mestilah tak cukup kan? Bawah dia ada compartment. Okey. Jangan risau, depan ada lagi. Jom kita lihat depan punya bonnet. Kita lihat lampu dia dengan kompartmen depan. Nampak dekat depan sini? Teka tengok masih berapa liter? Jawapannya adalah 65 liter. Dekat sini boleh letak barang-barang saja. Jadi belakang 460, depan 65, jadi tambah jadi 525 liter. Boleh muat dalam BYD Seal 6. Komen di bawah harga dia berapa? Boleh lihat dekat bawah. Harga dia dekat bawah. Komen. Hello guys, saya adalah Abang Win. Jadi kita jumpa anda dekat BYD Aero EV dekat Juru Highway. Juru tepi highway ya, dekat Penang. Kita jumpa lagi. Boleh jumpa Abang Win dekat BYD Aero EV. Subscribe, share dan like.